budaya kuasa. Kerana orang semua akan melihat kepada Perdana Menteri dengan yang kat atas. Ini kepada kerajaan lah. It's funny lah, because aku rasa Tan Sri Azam Baki pun said more or less the same thing that I said. So nampak macam bersetuju dengan Tan Sri Azam Baki, Tapi sebenarnya kecuali boleh dibuktikan ada criminal element, dan yang itu memang Gibran dah masuk penjara pun, penjara 9 tahun for fraud kan. Tapi liability kerana ditipu oleh fraud tu, dia tak ada recourse kepada kerajaan Malaysia sangat daripada e-fishery. After all, e-fishery memang dah bungkus kan, company tu, duit tu dah hilang. Cuma kalau paling hebat pun lah, Kuat mungkin boleh pertimbang beberapa perkara. Satu, untuk menyaman auditor. Sama macam dalam kes 1MDB dululah, KPMG and I think Deloitte and KPMG kena saman and finally settle out of court lah. KPMG bayar dekat 300 juta juga kan, I think. And kerajaan Malaysia Kuap boleh cuba saman. Saya tak tahu siapa auditor e-fishery lah, boleh saman untuk cuba dapatkan sedikit pampasan lah. Masalahnya ialah auditor itu ialah auditor di Indonesia, bukan auditor di sini. Jadi you kena fight in Indonesian courts. Kemudian saya tak rasa lah peraturan kewangan, financial reporting standard, memanglah dia kena ikut standard antarabangsa, tapi dia, setiap negara tu dia berbeza-beza. Jadi commercial law dia lain, akta syarikat dia lain semua. But I'm sure Kuap kena teliti apa yang boleh dia pursue lah. The other one ialah kalau dia rely on other people's due diligence. So then dia ada dua recourse lah. There must be an internal recourse. Kalau due diligence itu tidak dibuat dengan sebaiknya, atau mereka bergantung kepada confirmation ataupun support daripada pelabur-pelabur lain, baik Temasek ke, baik SoftBank ke, baik 500 Global ke, North Star ke, semua ni kan, then they have to see lah kan. Tapi selalunya lah perjanjian komersial ni dia mesti ada disclaimer, we are not liable for whatever decision you make based on our report kan. Tapi kalau ada third party yang on which they rely in order to make this investment decision kan, so they can pursue commercially lah secara undang-undang to try to get either to make sure that they are liable for this kan. But beyond that is not easy lah, dia memang tu kan. Jadi sebab itu dan kita kena kembali kepada soal governance dan budaya yang lebih menyeluruh supaya perkara ini tak berlaku lagi lah kan. Baik, kenapa dia boleh berlaku? Kalaupun contohnya due diligence itu dibuat semua betul, semua gini, tapi in the future akan jadi juga. Kenapa? Kita tak tahu nak pinpoint siapa yang take charge atau accountable dengan benda tu. Sebab budaya kita ni, kita tak ada budaya accountability ni, budaya orang yang mengambil tanggungjawab kan. Kalau benda ni berlaku di Jepun atau di Korea ataupun mungkin di China kan, dan juga di negara-negara Eropah lah, mesti dah ada orang letak jawatan dah. Kita dah dengar belum ada orang letak jawatan ke belum daripada Kuap sendiri? Tak ada. So sebab itulah ada desakan supaya Tan Sri Johan Muhammad Marikan sebagai pengurusi Kuap meletakkan jawatan lah kan. Sebab paling kurang lah investment ini akan melalui dua tapisan. Satu, dia kena bawa ke investment committee ataupun investment panel. Yang ini dianggotai oleh orang-orang yang senior ni kan. Lepas itu
dah diluluskan oleh investment committee atau investment panel ni, kena bawa kepada full board, lembaga pengarah kan. Dan lembaga pengarah tu Tan Sri Johan Mahmud Marikan, ketua Setiausaha Perbandaraan yang jadi pengurusi. Masalahnya budaya kita, setiap perkara itu memang collective responsibility. Sebab kalau yang kat bawah ni kata, kenapa nak salahkan aku pula? You bos yang sign. Bos tu pula kata, kenapa nak salahkan aku pula? You investment panel yang luluskan. Yang investment panel tu kata, kenapa nak salahkan aku pula? You full board yang luluskan. Yang full board pula chairman dia Tan Sri Johan ni akan kata, kenapa nak salahkan aku pula? Korang yang buat semua ni, aku semua nampak okey, aku luluskan lah. Kan? Jadi akhirnya sebab itu berkali-kali financial scandal ada ni, kecuali boleh dibuktikan ada penipuan ataupun criminal breach of trust, selalunya dia tak ada tindakan. Berbanding dengan negara-negara lain, walaupun tidak ada criminal breach of trust, tapi oleh kerana budaya governance and corporate culture dia itu ialah ada a sense of responsibility yang tinggi, kalaupun sebenarnya bukan salah dia, tapi dia kira the buck stops at me. And saya tak nampak, ataupun saya oleh kerana saya tidak tanya lebih, ataupun saya tak buat 1, 2, 3, 4, walaupun perkara itu ialah bukan salah saya, bukan niat saya semua, maka saya mengambil tanggungjawab dan kemudian meletakkan jawatan. Kan? Tapi culture itu tidak ada di Malaysia, dan yang itu selagi kita tak ubah perkara itu, perkara ini akan berterusan sampai bila-bila lah. Jadi kita tak boleh penalize incompetency dan negligence. Negligence tu slightly different lah. Sebab kalau boleh dibuktikan ada negligence, dia dah boleh jadi criminal. Kan, dia dah boleh jadi. Tapi incompetency ni memang tak boleh. Sebab itu, dan dia ni juga, dia akan jadi masalah kepada negara. Ambil contoh, semua yang berlaku, contohnya pelaburan-pelaburan dana rakyat yang rugi berpuluh-puluh bilion dulu, zaman 10-15 tahun zaman Najib dulu, kebanyakannya ialah di dalam oil and gas counters. Sapura Kencana contohnya kan. Kemudian Serba Dynamic, kemudian Tabung Haji Heavy Engineering, semualah. Kalau kita tengok satu-satu tu, majoriti yang banyak rugi ni adalah dalam oil and gas counters kan. Zaman itu oil and gas dilihat sebagai strategi industri. Jadi kerajaan memang nak bangunkan oil and gas ni. Jadi dalam kerajaan, GLIX dan dana-dana ni akan disuruh menyokong industri hebat ini sebagai sebahagian daripada anjakan negara. Jadi semua orang akan pergi kerumun dana-dana awam ni lah. Orang ni buat syarikat dia, orang tu buat syarikat dia, gini, letak duit, kemudian letak main share semua, lepas tu hancur lebur kan. Actually benda tu tak salah. Memang when I say benda tu tak salah tu, I mean memang dari satu masa ke satu masa negara memerlukan industri strategik. So kalau dulu oil and gas kan, sekarang ni industri tech, semiconductor, tech, AI, digital economy semua kan. Memang untuk kita melonjakkan ekonomi negara, memang kita perlu bangunkan perkara itu. Dan untuk itu berlaku, kita perlu kembangkan contohnya jumlah firma-firma yang datang sebagai venture capital. Sebab dia chicken and egg. Kalau tidak ada venture VC firm untuk fund innovation, untuk fund startup ni, macam mana idea-idea yang baru semua ni nak berkembang? Kan? Tapi VC firm bila dia datang, dia akan cakap, why are you asking me just to put my money? I can only raise this $100 million from around the world if you KUAP ataupun EPF ataupun Khazanah, you put your 500 million.
Then I put my 100 million, you put your 200 million, then we go ahead. Dan benda tu tak salah. Memang itu keperluan negara. Kenapa Malaysia dari segi stat kita ni sangat ke belakang? Orang selalu komplain, tengok ni syarikat tambah kalau yang bukan Melayu, yang mengambil sudut perkauman sedikit lah, akan kata semua talent kita pergi ke Singapura. Sebahagian sebabnya ialah kerana Singapura yang paling banyak VC firm dan paling banyak duit. Jadi you nak duit, Singapura akan kata, dan itu yang berlaku kepada Grab lah, my taxi tu. Kalau you nak I invest, if you want my $500 million, you kena tukar daripada jadi syarikat Malaysia datang kat Singapura. Then I put my 500 million kan. Jadi sebab itu masa kita buat KL20, sebahagian daripada pelan rancangan kita ialah kita nak banyakkan VC firm ini datang ke Malaysia, kerana bila wang itu dia macam bank lah. Macam mana orang nak buat bisnesnya tak dapat loan, dana tak ada, modal tak ada. So you need this VC firm. Tapi that's where the intrinsic comes, where VC firm will say, don't expect me to come and raise the global money to put here to help your country, but you don't want to put your money as well kan. Jadi memang akan ada inherent risk seperti ini kan. So itulah juga yang berlaku contohnya network school. Dengan network school. So saya pastilah agensi yang terlibat macam MDEC kemudian Kerajaan Negeri Johor contohnya kan. Kerajaan Negeri Johor ada pegangan dalam Forest City. Jadi dia memang nak suruh Forest City tu hidup supaya orang datang semua kan. Jadi bila ada pelabur yang kata saya pelabur, dia luluskan lah, dia pergi bagilah business license semua. Dan daripada adanya syarikat itu dan juga business license untuk beroperasi di situ, PBT bagi, daripada situlah baru network school boleh memohon dengan agensi macam MDEC untuk dapat Malaysian Digital Status. Sebab sebahagian daripada syarat-syarat, kalau tak silap saya, untuk Malaysian Digital Status itu ialah ruang pejabat semua berapa dia employ, semua berapa square feet ruang pejabat semua kan. Jadi risiko itu, that inherent risk memang akan ada. Awal-awal I suppose masa network school ni masuk, dia memang diraikan sebagai satu pelaburan besar. Dia janji nak bawa 100 juta semua ni kan. Tapi bila dia dah ada kat situ dan ia berlaku, sekarang semua tuding jari lah. On Hafiz tuding kat persekutuan, kamu kena tapis lebih baik ni, tapi kamu juga bagi lesen kat dia untuk beroperasi kat situ. Dan the elephant in the room is that Forest City itu sebahagiannya dimiliki oleh Kerajaan Negeri Johor kan. So cuma dia berbalik kepada soal governance dan juga culture tau. Dia soal culture itu yang berbalik, kerana kita ni tengoklah network school ke e-fishery ke, dia bising sekejap pumpang, lepas tu business as usual lah. Tak ada orang yang diambil tindakan, tak ada orang yang berkata saya mengambil tanggungjawab ke atas perkara ini maka saya meletakkan jawatan. Kan buat malu dengan Mat Saleh dekat State Department US je. Kalau ingat dulu kan masa perang Gaza memuncak kan, seorang demi seorang pegawai-pegawai kanan kerajaan US yang tidak bersetuju dengan sokongan US kepada Israel, dia letak jawatan dah secara terbuka. Saya tidak bersetuju dengan ni, letak jawatan. Jadi bila aku dengan ni letak jawatan, orang kata kita orang gila, alien dalam Malaysia. Well, kalau budaya itu tak ada, sampai bila-bila kita akan kembali kepada soal tabung haji lah. Hilanglah berapa puluh bilion pun, yang itu kata yang ini kata yang ini, itu kata yang itu. Kemudian dia akan semak sebenarnya mengikut peraturan dan juga code of conduct kita, tak ada yang salah sebenarnya. Jadi kita reward incompetency, dan sebab itu orang tak ambil risiko ataupun tak nak buat apa-apa. Why bother? Biasa kalau kita tak berhati-hati, orang akan kata, dan tak payahlah sokong apa-apa, tak payah buat apa-apalah, kerana aku tetap jadi macam ni. Ataupun kalau orang tengok benda ni berlaku,
dan tidak ada orang yang letak jawatan ataupun dipertanggungjawabkan. Jadi orang kata asalkan baik dengan PM ke, asalkan baik dengan orang itu orang ini, semua okey lah kan. Jadi kesimpulannya bukan kita ada isu-isu lain juga YB selain daripada ekosistem funding apa semua ni, macam talent kita YB selalu sebut lah. Tak, itu yang menjadi masalah negara lah kan. Jadi masalah negara kita bila sampai kepada soal tax semua ni, kita sangat jauh ke belakang. Funding apa namanya kita panggil funding scene kita lah. There's a word for it. It's not funding scene lah. Aku pun dah lupa apa dia kan. Funding kita ni sangat nipis. Money raised di Malaysia ni most probably 1/20th or even lower than what is being raised, ataupun maksudnya dana yang ada di Singapura untuk syarikat-syarikat pemula di Singapura ataupun Indonesia ataupun Vietnam most probably 20-30 kali ganda lagi besar daripada yang ada di Malaysia. Sebab orang kita yang bisnes-bisnes kaya ni, dia duk pergi kerja projek-projek kerajaan je. Dapat satu tender konsesi 3 bilion untuk 10 tahun, dia kejar yang itu. Dia tak nak tahu melabur dalam, aku rasa budak ni aku boleh bagi, kalau aku bagi 100,000 dia mungkin lepas ni syarikat dia ni 10 tahun lagi mungkin boleh jadi 1 bilion. So I give you a check. Dia tak sama macam cerita-cerita kita tengok di US, how Google started, how Mark Zuckerberg started. Sebab Mark Zuckerberg tu yang among earliest funder, dia lah daripada PayPal mafia ni. Write a check saja. But bukan dia terkait juga dengan risk appetite Malaysia, because Malaysians technically dia, I don't know, budaya wise kita kurang kot. Itu yang kita selalu kata structural problem in our economy. Because contohnya lah dekat Malaysia kan, syarikat-syarikat besar semua JLC, Glik semua ni, budak-budak yang cerdik, keluar saja sekolah, result bagus, diberikan beasiswa, pergi ke luar negara, balik, pakai tie, duduk kat menara 118. Kan? Jadi lepas tu dia pun buat jaga dana tu lah. So di Malaysia, budaya kita ialah orang yang kalau nak berjaya, you bekerja dengan syarikat yang paling besar dan paling selamat, you tunggulah 20 tahun dapat gaji bagus untuk naik. Itu kan. Sebab itu tak ada innovation, sebab tak ada competition. Because our economy is dominated by the large companies, selalunya MNCs ataupun the JLC and Gliks. Dan semua orang berebut satu jawatan, 300 orang berebut nak dapat kerja tu. Whereas in economy macam China, in US, in Europe kan, actually yang banyak juga yang cerdik semua ni, dia tak nak kerja macam itu. Dia akan kata, I rather work on a solution and build my company. Dan dia boleh buat begitu kerana funding availability, ada cukup VC, ada cukup engineer semua kan. Jadi kita tak ada semua tau. On the one hand, structurally, ekonomi kita, kerajaan sampai sekarang tidak mahu untuk melonggarkan dominasi syarikat-syarikat besar ini kerana kita tak nak ambil risiko dengan syarikat-syarikat kecil. Dan kita tak nak, dan syarikat-syarikat kecil pula kalau yang ada pun dia tahu macam mana aku nak compete, sebab kalau masuk tender pun tak payah lah, memang confirm tak dapatnya, buang masa aku je. Dia dah set sama dia orang, and then it comes to rasuah. When you don't have a clean business environment, kalau soal tender competition ini masih lagi dipengaruhi rasuah, connection semua kan. Kalau kau jadi budak-budak cerdik, kau kata, why lah aku nak duduk kat bilik, susah payah kerja ni, makan pun tak menentu, for the promise of the future. Baik aku kerja Maybank, hebat, rasa gaji 7,000 sebulan kan, boleh bawa kereta semua. So because of that, dia jadi chicken and egg, that kita sangat ketinggalan berbanding dengan, kalau di rantau kita ni, berbanding dengan 3 negara utama lah, which is Singapore, Thailand dengan Vietnam. Kan?
Jadi semua ini dia kembali kepada dasar kerajaan, dia juga kembali kepada budaya kita kan. Saya daripada awal lagi beritahu kalau budak-budak kan, maksudnya daripada sekolah kita nak kena inculcate a different risk appetite. Padahal peribahasa Melayu dah kata dah, mana nak dapat sagu kalau tak dipecahkan ruyung kan. Dia itu juga soalan berbangkit mengenai GLC. Macam mana kita nak reform, nak bawa reformasi ekonomi dalam GLC supaya GLC ni jangan bersaing dengan syarikat-syarikat biasa yang kecil ni lah. Ya, syarikat biasa ada buat printing, dia pun buat printing juga. You buat benda-benda besar ke atas tu sudah lah. Yang bawah ni biar orang biasa, dan itu juga berkait tentang perolehan kerajaan semua. Jadi mewujudkan entrepreneur class yang ada keberanian untuk ambil risiko, itu sedikit sebanyak akan meningkatkan risk appetite dalam masyarakat kita. Pada masa yang sama juga, bila sudah ada demand yang lebih tinggi, kerajaan sepatutnya campur tangan dan pastikan sektor pendanaan kita, baik bank, baik PE, baik VC, semua baik listing, pasaran modal, capital market, semua ni kan, semua ini perlu dibesarkan, dan juga kerajaan mesti ada dasar yang betul-betul ada yang berkesan untuk menarik dan memastikan fund allocation dalam banking kita ini turut memberi ruang kepada slightly higher risk appetite. Kalau tidak, banking kita akan forever favor syarikat-syarikat besar. Yang bawah ni dia nak dapat loan 500,000 pun payah. Kerajaan kena jamin dulu, itu pun tak tentu dapat. I know, I speak from my own experience. And proses untuk mendapatkan dana untuk syarikat-syarikat tech kat Malaysia ni, kalau ambil loan kan, kadang-kadang setahun baru lepas. Setahun tu sehari dia dah bungkus dah. Contohnya kan. Jadi semua ini yang berlaku, e-fishery, network school, semua ni dia sangat berkait, sehingga kalau kita nak tutup perbincangan kita ni, orang boleh tanya, jadi apa solutionnya? Solution dia banyak. Sebab itu saya dulu, kalau orang yang tak puas hati tanya, kenapa kau merajuk dengan Anwar Ibrahim? Bukan sebab merajuk, because saya sedar bahawa kalau kita hanya buat satu, tetapi kita ada 50 yang kita nak kena buat dalam tempoh 5 tahun, saya tak akan berpuas hati dengan kejayaan satu itu. Because there are so many things that we have to fix. Tapi budaya kita ialah kita hebat, kita perlukan masa lagi. Jadi from time to time perkara ini akan berterusan lah. Untung 12 bilion, apa sangat 200 juta. Kemudian bagi jawapan macam Tengku Zafrul kata, untung 12 bilion, apa sangat 200 juta ataupun 167 juta kan. Itu duit rakyat kan. I would be very ashamed sebenarnya kalau perkara itu berlaku di bawah saya. Kan saya selagi kalau berlaku kat aku dah resign dah. Saya mengambil tanggungjawab itu sebab 167 million itu is such a high amount kepada negara dalam keadaan negara tak ada sumber yang banyak lah kan. Dan that 167 million could have gone into Malaysian startup contohnya lah kan. Cuma Malaysian startup ni pun, walaupun ada orang yang tepuk tangan lah, kau kata bagus, duit kena bagi kat Malaysian startup, kita pun Malaysian startup scene pun sebenarnya sangat nascent, masih lagi begitu ke belakang berbanding, sebab kita tak banyak talent, kita juga ada masalah market semua ni kan. Jadi kalau tak berhati-hati, kita menyambung lah dasar-dasar yang dibuat dulu-dulu, yang banyak bagi grant tapi syarikat tu tak besar-besar, tak ke mana. Grant habis ratus-ratus juta tiap-tiap tahun tapi hasilnya tak nampak, kerana kalau kita tak reform sistem grant kita. Proses itu dah dimulakan masa saya
jadi Menteri Ekonomi dulu, memang kita dah membangunkan mengenai a central R&D fund management bersama-sama dengan Musti kan. Kalau tidak, dia akan jadi macam secara berterusan, asalkan kau kenal siapa dan kau pandai isi borang, kau pandai tahu jalan, company tu asyik-asyik 3-4 tahun orang yang sama akan dapat grant lepas grant lepas grant lah. Dia hidup dengan grant. Mula-mula dia grant di peringkat bawah sekali. Lepas tu dia kata, saya dah buat prototype. Dia masuk ke grant peringkat prototype pula. Dah lepas prototype, saya dah boleh keluarkan 10. Masuk kat sana. Jadi you tengok dia punya tu, ya Allah, bila masa kau nak commercialize-nya? Kan? So semua ini menunjukkan betapa rumit dan besarnya masalah yang kita ada dalam ekonomi kita untuk kita bersaing. Jadi sebab itu baguslah kan, pertumbuhan ekonomi itu bagus. Tapi pertumbuhan ekonomi contohnya sekarang ini dipacu oleh syarikat-syarikat besar, oleh eksporter, terutamanya semiconductor eksporter. Sebab itu dia tak nampak hasil dia turun ke bawah. Sebab dia hanya very specialized kepada industri-industri tertentu. Walaupun kita kata pertumbuhan suku kedua lebih baik 5.8%, mengejutkan satu dunia. Ialah sebab sekarang ni ada upcycle semiconductor. Orang duk beli chip ni, tapi yang syarikat keluarkan chip ni semua syarikat US, Intel semua. Yang dapat, Intel pun paling banyak bekerja, katakanlah 3-4 ribu orang, campur the whole ecosystem, mungkinlah 100 ribu orang. Kalau apa-apa pun 100 ribu orang. Sama juga orang oil and gas yang beraya tiap-tiap tahun, setiap kali dapat durian runtuh. Orang minyak je, orang Petronas, orang Shell, yang lain tengok klip-klip kan. Jadi kecuali kita berjaya mengubah struktur ekonomi kita supaya persaingan ini dan syarikat-syarikat kecil ini dia boleh berdaya saing, and for that they need access to fund, dia juga perlukan dasar. Perkara seperti ini akan berterusan lah. Persaingan antara GLC dengan syarikat-syarikat yang kecil ni ialah dia business as usual for 10-20 years yang ke belakang. Mungkin YB waktu jadi kerajaan ada memikirkan transition roadmap ataupun dasar untuk semua GLC ni di bawah Kementerian Kewangan, jangan pergi dekat. Aku kalau panggil Khazanah pun dia tak layan sangat. Dia tahu the boss is Prime Minister and Amir Hamzah. Susahlah nak buat apa-apa. Dan jangan sentuh kena marah. Okey, baik-baik. Okay. So kau faham lah. Kan. So itu masalah dia. Kan. Jadi akhirnya dia business as usual lah kan. Dan sebab itu yang kita nak budaya, sebab itu saya selalu tekankan budaya kuasa. Kerana orang semua akan melihat kepada Perdana Menteri dengan yang kat atas tu. Kalau Perdana Menteri ataupun yang kanan-kanan semua tu, dia nampak longgar bab-bab pertanggungjawaban, bab-bab performance semua ni kan. Siapa yang baik dengan dia, sengih dengan dia, dia pun sengih balik, lepas. Then you are in trouble. And so kita macam mana kita nak menukar budaya itu, sebab it's two different things, dasar dan budaya. Dasar ni setiap kali kajian masuk ada je dasar. Kita nak memperbetulkan GLC kita nak tu daripada zaman Pak Lah lagi. Kan ada GLC transformation lah, itulah, inilah, glitz itu, glitz ini kan. Tapi kalau dasar itu dia tidak ada signal dan tidak ada perubahan budaya, the working culture, the performance culture kan, habis tu dia tinggal atas kertas. 3-4 tahun nanti konsultan datang balik, kita buat another round of transformation. Jadi orang yang bekerja syarikat besar ni lama-lama dia dah biasa dah, 4 tahun lagi adalah transformation baru kan. Dia ikut angin siapa ke atas, but the culture may not change. So but dia mesti bermula dengan high sense of responsibility and accountability, dan itu mesti ditunjukkan secara teladan. Dan yang terbaik menunjukkan itu bermula daripada tingkah laku, layanan dan juga hemah pimpinan politik, kemudian diterjemahkan kepada dasar-dasar, kemudian
we must walk the talk. Kalau tak kisah macam mana pun, kalau kita rasa you have to take responsibility for it, walaupun you are my best friend, you have to take the responsibility for it. After all, mengambil tanggungjawab dengan meletakkan jawatan itu bukanlah bermakna dia masuk penjara. Masuk penjara itu hanyalah kalau ada criminal breach of trust. Tapi as a culture, kalau if I don't perform ataupun it happen under my watch and I take responsibility for it, sebenarnya I think over time orang respect pun. Tapi yalah, kita kan alien sikit, otak kita lain sikit daripada orang ramai, so aku pun tak faham kenapa orang tak melihat macam itulah. Jadi maksudnya kita e-fishery semua ni, tabung haji, naik work school ni, dia akan gebang-gebang sebentar, lepas tu dia hilang lah. Okay, baik. Itulah jawapannya. Kalau orang ramai tanya, YB ulas sikit pasal e-fishery ni, maksudnya gebang-gebang sikit, lepas ni hilang lah.